Okey, ini ada soalan-soalan daripada kawan kita yang nak bertanya. User WB2MX5MV4B. Tam nanti buat baca komen saya, please. Okey. Ini soalan daripada Foxy492. Dari negeri mana? Perak. Buat animasi guna apa? Lukis dekat Procreate, lepas tu animasi dekat Procreate Dreams. Start buat video kat YouTube bila? Start pada 2021 lagi. Cuma masa tu tak ada keyakinan buat dekat Insta. Manusia atau alien? Manusia. Ni pula daripada Syamsiah Ali 3714. Kenapa buat animasi binatang? Sebab boleh. Macam mana dapat idea lawak? Dulu dah belajar dah macam-macam cara nak buat lawak. Pakai unexpected ending lah, exaggerate lah, dan banyak lagi. Last baru tahu semua benda tu Allah dah tanam dekat diri kita. Cuma kena tengok benda tu sebagai satu anugerah. Kenapa nama komik Pushback? Sebab dulu animasi ni start dengan buat komik. Tapi dah mungkin malas sangat nak fikir idea nama, teruskan je lah dengan komik Pushback. Sejarah naik turun buat animasi ni? Seronok. Memang seronok. Bila mula minat buat animasi? Sejak dari zaman sekolah menengah lagi. Suka lukis orang lidi dekat buku teks. Macam mana pandai melukis animasi? Sebab Min tak pandai ambil order makanan. Ingat melukis je lah boleh kot. Kenapa tak buat animasi seperti One Animation dan Sumi Azil? Min rasa Min lebih suka buat karakter banyak macam ni. Sebab kebanyakan karakter ni menunjukkan karakter Min sendiri. Kenapa tak buat animasi panjang? Bukan short. Sebab nak bagi orang kenal dulu. Siapa komik Pushback? Kenapa nama Tam? Sebab hitam. Daripada Fisha Channel 5621. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang dari negeri mana kalau saya? Saya dari Sabah Tawau. Wah, Sabah. Sama macam kawan abang, Tonda. Abang dari Taiping, Perak. Abang kenal game Genshin Impact tak? Kenal. Abang kenal Furina dan Hutao tak? Itu watak perempuan dalam game Genshin Impact. Ya, kenal. Macam mana abang buat animation guna app atau software? Semua abang pakai iPad. Kalau nak finishing tu pakai PC. Daripada Aira 8029. Buat animasi sorang-sorang ke? Buat dengan ucapan bismillah. Nampak macam sorang-sorang. Tapi sebenarnya tak. Lagu rancak yang ada setiap kali Tam lari laju tu buat sendiri ke? Yang tu pinjam. Kalau buat sendiri nak minta video sebab nak jadi pembakar semangat waktu tengah buat kerja. Nanti minta lagu tu. Tam ni anak kucing umur berapa bulan? Tam dah sekolah. So makna dia mungkin dalam 7 tahun macam tu. Tam tak ada adik-beradik ke? Itu Min belum tahu lagi. Layankan je lah slogan yang tercipta untuk video Tam ni datang dari mana? Sebab Min rasa ayat tu dia macam terima seadanya. Macam ada ilmu keagamaan sikit. Iaitu Reda. Daripada Ramlah Dolah UN9TC. Abang dari mana? Perak. Abang pernah dapat straight A tak? Tak. Pernah main Fortnite? Tak pernah. Daripada user CG3PC1IT6J. Tam umur berapa? 7 tahun. Kenapa ayah Tam dengan mak Tam berbeza? Itulah kepelbagaian. Bila abang ada idea nak buat konten ni? Bila abang berhenti kerja. Salam sejahtera. Komik Pushback dah nak masuk 50k sub. Daripada user ZN3WU2SK8U. Kahwin lagi tak? Belum. Nama asli siapa? Muhammad Irwan bin Omar. Adakah abang wibu? Suka anime? Ya, sangat suka. Daripada Hafizuddin. Kenapa ayah Tam hamster? Sebab Tam pungut ayah dia. Mak Tam ke mana? Itu nantikan di episod akan datang, ya? Tam tengok WWE tak? Tengok. Sangat hebat. Daripada Ryan Zairil. Abang buat animasi ni terinspirasi dari channel apa? Animasi Jepun yang bertajuk Chikawa. Abang orang mana? Macam Melaka ke Selangor ke? Abang orang Perak. Siapa Iswara Miku? Google Translate. Daripada IAA2011 Gaming. Assalamualaikum bang, saya nak tanya. Waalaikumsalam. Abang guna suara ni sorang-sorang ke? Iya. Minat anime tak? Minat sangat. Tinggal kat mana? Taiping, Perak.
Daripada user DH6HN6RF5V. Siapa nama abang? Muhammad Irwan bin Omar. Macam mana buat cerita ni? Yakin sangat-sangat Min ni bergantung? InsyaAllah idea tu datang. Sekolah awak mana? Last sekolah menengah dekat SMK Kamunting. Kenapa buat YouTube? Sebab ini sebagai jalan pertama untuk meneruskan legasi. Daripada Najir Studio Series. Bang, kau buat animasi pakai apa? Kalau pakai light motion, berarti kita jodoh. Kerana kita sama bikin animasi pakai light motion. Abang pakai Procreate Dreams. Macam mana pun kita tetap jodoh. Sebab minat kita sama. Daripada Muhammad Yazid Muhammad Yunus. Abang warna apa? Sorry, tak sopan tau. Kuning langsat. Daripada Akil Kod 4 OB. Mana dapat idea untuk nama Tam? Sebab dulu Min ada kucing hitam. Daripada Ada Romda. Pertanyaan saya, kenapa semua video Tam ada perkataan layankan jelah? Sebab nak ajar erti kesabaran. Buat animasi guna HP ke laptop? Buat animasi pakai iPad je. Macam mana Tam buat animasi yang bagus macam ni? Mulakan dulu. Bila dah lama mula, lama-lama nanti tahulah macam mana cara nak perbaiki. Sebab lain orang, lain takdir dia. Nama semua watak ke animasi ni ada berapa? Yang famous, Tam, Teh, Tonda, Mat dan sebagainya. Daripada Rashid Iyab Rahman, 9196. Kenapa Tam tak ada sekolah? Tam ada sekolah. Tu masa video raya hari tu, macam mana abang dapat nama Tam dan Mat? Tam sebab abang pernah bela kucing nama Tam. Kalau Mat tu, Tam diterbalikkan jadi Mat. Daripada Faizal Norain, 2091. Kenapa nama Oyen confuse nama? Sebab Min pun confuse untuk masa depan Min. Kenapa Mat pakai topi Luffy? Sebab Mat wibu. Daripada Siti Katijah SK1723. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Orang mana? Orang Perak. Tinggal kawasan mana? Dekat Kamunting. Pekan Taiping. Sebelum jadi YouTuber pernah kerja apa? Graphic designer. Makanan kegemaran? Kuih tiaw goreng. Tarikh birthday abang? 28 Ogos. Daripada Al-Fatih Fatih. Abang macam mana boleh bagi nama Tam dan Teh? Bagi nama spontan je. Hasil daripada bagi nama dekat kucing-kucing pernah bela dulu. Daripada Ryan HB 890 PJ6. Tam, nama panjang Tam apa? Tam. Daripada Firas Ace. Tam, cara-cara buat animasi? Mula-mula, lukis dekat Procreate dulu. Lepas tu buat animasi dekat Procreate Dream. Lepas tu finishing dekat CapCut. Daripada Yes IC7CW. Buat karakter baru yang itu kumbang. Dah buat dah. Daripada Lux saya. Tam cuba face real. Daripada Azhar O9U. Bila nak buat face real? Daripada user QQ1WU6C18B. Kapan ke Indonesia? Nanti ya, sebab Ibu Min memang orang Sunda. Daripada Muhammad Khair Putih 1550. Abang ada berapa adik? Kalau real life 2 je. Adik perempuan seorang. Dah berkahwin. Daripada Eli Shibuden 1524. Okey, macam mana nak dapat jodoh? Abang pun tak tahu jodoh abang ke mana. Daripada Muhammad Zafran 5406. Kenapa abang buat karakter Tam ada kucing? Itulah, sebab boleh. Daripada Izharah Dabin Indra Kirana. Kenapa ayah Tam dan mak Tam lain? Lain pun sama tapi oren sama dengan ayahnya. Sebab takdir orang ni lain-lain. Daripada Anasan Naki 8361. Comelnya karakter abang buat. Tolonglah ajar saya. Kena faham hadis ni. Allah kata Allah indah. Dan dia sukakan keindahan. Lama-lama nanti fahamlah tu. Daripada New Team Roblox. Macam mana abang boleh ada idea buat semua karakter? Kenal pasti perangai yang kita dah buat dulu. Lepas tu asingkan. Gunakan. Daripada Hiders. Kenapa Mat suka anime? Sebab pilihan.
Kenapa tak buat banyak video YouTube? Sebab nak bagi grow account dulu. Daripada Al-Fatih. Ni dah ada dah tadi. Nak tanya mana Rokiah Idolatih? Ada tu Tengah makan. Daripada Isma Handsome. Bang guna Adobe Animate ke? Tak, guna Procreate. Daripada Zainatun Najihah 41. Abang, tinggal di mana? Taiping, Perak. Abang siapa nama abang? Muhammad Irwan. Daripada Nurul Husna UJ20X. Abang Tam suka saya tak? Suka. Tam ada adik-beradik ke tak? Ada, abang ada adik seorang. Tam dari mana? Taiping, Perak. Daripada adik Miau Malaysia. Jawabnya, kenapa Tam dan Mat lawak sangat? Sebab untuk hiburkan Miau. Kenapa Tam dan Mat comel sangat? Sama juga, sebab untuk hiburkan Miau. Daripada Wafira Animation. Kenapa Tam warna hitam? Sebab gelap. Kenapa kucing pandai cakap bahasa Melayu? Sebab Min Melayu. Daripada Azhar Au 9U. Main ML dan Free Fire tak? Ada main? Kalau main nak ID. Alah main, tapi dah lama dah tak main dah. Tak ingat dah. Bila buat face real? Daripada Hisham Musuhaimi 2173. Kalau Oyen salah, Syam pun salah. Yang sebenarnya siapa? Oyen, Syam dan sebagainya. Buat animasi pakai apa? iPad. Daripada Muhammad Arif 123. Nama sebenar Oyen? Oyen, Syam dan sebagainya. Ada karakter rahsia ke? Ya, ada. Daripada Ketis 2. Kenapa Tam warna ungu? Ada ke kucing warna ungu? Asal tak ada. Lepas tu dia diadakan. Mak pun hijau. Suka makan sayur je. Ya, makanlah sayur banyak-banyak ya. Tu je, maaf kalau ada salah. Daripada Nawal Gemuk. Nama abang apa? Macam mana 1 tambah 1 2? Sebab kehidupan di dunia hanyalah kepura-puraan. Jawab ni. 12 tambah 12 berapa? 24. Okey dah. Bye-bye bang. Daripada Azman Fazlia 2784. Tam ayah awak jumpa ibu awak kat mana? Itu nanti ya. Di episod akan datang. Soalan 2, Tam bila nak ada jodoh? Kalau Tam nanti tunggulah ya. Adalah tu. Daripada Solihinas Ran 6496. Kenapa jarang buat video tapi short? Sebab nak promote komik Pushback dulu. Macam mana ayah Tam dapat kahwin dengan Mak Tam? Jawab ya. Sebab jodoh. Daripada Mahani 3772. Macam mana boleh terfikir nak letak nama Nana? Sebab nama Nana tu dekat dengan kita. Kenapa nama Tam dengan Mak nak dekat sama? Sebab memang diterbalikkan. Daripada Muhammad Hafiz Arsyad bin Ahmad 7806. Soalan, abang main game apa? Farlight 84 dengan COD. Lepas tu ML kalau lepak dengan member-member abang. Abang dah kahwin ke? Belum. Video apa favourite abang? Kalau sekarang, komik Pushback. Daripada Muhammad Naufal EQ6NJ. Saya bagi soalan. Macam mana Tam boleh jadi YouTuber? Sebab Tam usaha. Kenapa bapak Tam hamster? Sebab bapak pungut. Daripada user UI3VW3VB6P. Abang suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning. Abang duduk kat mana? Taiping, Perak. Abang ada berapa adik-beradik? 2 sahaja. Itu je. Semoga dijawab. Daripada Nasrul Nizan 9928. Kenapa Tam comel sangat? Sebab untuk hiburkan Nasrul. Kenapa bapa Tam hamster? Sebab teh ayah pungut. Tam anak keberapa? Tam anak pertama. Dari mana dapat idea nak buat karakter ni? Tengok karakter diri sendiri je. Daripada Norella Samad 8777. Komik Pushback ni terinspirasi dari siapa? Memang ada sikit-sikit dari Chikawa. Tapi kebanyakan dia memang daripada diri sendirilah. Sebab barulah ada autentik. Kenapa watak utama dia haiwan bukan manusia? Sebab Min tengok dah banyak sangat dah watak manusia dekat YouTube. So nak buat perubahan sikit. Daripada Gracer Sun 6207.
Jawab je, biasanya buat video capek gak? Allah cakap dalam Al-Quran, aku buat kau dan juga perbuatan kau. So, gak capek. Daripada user Gu5RR5IE3D. Bang negeri mana? Negeri Perak. Buat guna apa buat animasi? Buat guna iPad. Esok buat real muka kau. Kau tomcat, ayah kau hamster. Nama asli abang? Muhammad Irwan bin Omar. Rokiah kerja dekat mana? Kerja dekat zoo. Daripada Fazilah TJ1SD. Buat animasi tu guna apa? Guna iPad. Daripada Haider Z. Bang, kenapa masukkan Oyen suka ke? Ya, mestilah suka. Oyen kot. Daripada Nasrul 1711. Tam negeri mana? Negeri Perak. Daripada East 3764S. Abang sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Daripada Muhammad Hanafiyah Muhammad Tahir 3838. Kenapa tak post pada tahun 2021? Ada je post. Tapi mungkin masa tu sebab abang rasa abang yang buat sorang-sorang. Bila abang tahu tangan ni pinjaman dari Tuhan, tu abang rajin sikit. Sebab pinjaman dari Tuhan kot. Bukan dari jiran sebelah. Daripada Amsyaru. Tak buat YouTube sejak bila? Rasa-rasa sebelum dari 2021 lah. Daripada Hanif Zain. Tam nak tanya kenapa Tam cute sangat? Sebab untuk hiburkan Hanif Zain. Daripada Muhammad Hanafiah Muhammad Tahir 3838. Pernah pergi Pahang? Pernah. Min ada sepupu dekat sana. Daripada Hasliza Aziz 206. Apa karakter paling bijak dalam cerita ni? Hasliza Aziz lah paling bijak. Daripada Cikgu Syahriza Rien Channel 8220. Abang tinggal kat negeri mana? Perak. Daripada Hemsem. Nak tengok muka? Daripada Khalif Naufal. Kenapa nama Oyen pelik? Sebab itu baru rare. Daripada GGD FG HF GGG. Animasi Watatam buat macam mana? Mula-mula banyak cari sumber dekat Google. Lepas tu gabung-gabung-gabungkan, jadilah karakter komik pushback. User KK3BC9GG9Z. Siapa pelakon suara Tam dan semua? Muhammad Irwan bin Omar. Daripada Nadi 5563. Abang ada berapa adik-beradik? Ada 2 je.